nak guna software semua kena belajar. Okey lah, bila Kamalia cakap pasal career kan, dah masuk alam pekerjaan selepas graduan daripada bidang komunikasi dan hiburan ni, contohlah ambil jurusan muzik, tarian kan, dan juga komunikasi lah secara generalnya, kita boleh kira lah kan sebenarnya, sejujurnya lah bila kita tengok pada realiti dan juga statistik, kebanyakannya even daripada pengalaman saya sendiri, kawan-kawan saya yang ambil jurusan Masscom, ambil degree dan ada yang sampai dah tahap ambil master juga, dan diorang bercita-cita tinggi untuk cuba masuk ke dalam industri lah selepas habis belajar. Tapi malangnya perjalanan tu agak sukar, agak susah lah diorang cakap kan, sebab ada juga yang cakap dah menyesal sebab kenapalah kau ambil Masscom dulu, sebab tak semudah yang orang cerita kan. Dan untuk dari segi alam pekerjaan lah. Pekerjaan, dan lagi satu ada juga yang berjaya masuk dekat alam pekerjaan, jadi seorang wartawan dan sebagainya. Tapi akhirnya diorang rasa benda tu macam tak berbaloi dari segi maybe financial diorang. Diorang rasa macam baik je buat benda lain, underpaid. Tapi sekarang sebenarnya kalau you ada benefit lah, you ada knowledge kan, you pernah dalam bidang Masscom, sebenarnya sekarang ni Nadra, banyak sangat peluang pekerjaan. Banyak sangat peluang untuk diorang hasilkan diorang punya career tu. Maksudnya you ada social media, you can do your own content. Lagi-lagi kalau awak ni seorang jurusan Masscom kan, you dah ada basic, you tahu macam mana nak produce content, you tahu macam mana you nak shoot, dan kenapa you tak adapt benda tu? Kenapa you tak buat? Cumanya sekarang ni you kena ikut peredaran zaman lah. Kena ikut guna, mungkin you nak guna phone, mungkin you kena ikut trending content kan, tapi buat konten-konten yang berguna.